Lagi. Okay guys, macam biasa hari ni Dan turun mancing lagi. Spot kali ni memang famous guys. Dah ramai yang turun dekat sini dan dah ramai yang gasak guys. So hari ni sampai masa untuk aku try mancing sendiri dekat sini. Dekat mana lagi kalau bukan Wetland Putrajaya. Okay, kalau korang nak mancing dekat sini, mula-mula korang kena pergi kaunter tiket dulu. So dekat sini lah korang boleh pilih package mana yang korang nak. Korang boleh mancing dekat tebing, dekat pulau, ataupun korang nak kayak fishing pun boleh guys. Macam aku pilih untuk menebing je hari ni. Harga untuk package ni aku dah letak dalam video ni sekali. Korang boleh tengok dekat sini guys. Yang bagusnya kan dekat sini ada cafe sekali tau untuk korang sarapan pagi. So apa lagi, aku dengan family aku sarapan dulu sebelum turun mancing. Lepas dah settle, kita orang start mancing dalam pukul 9 guys. Baru je aku nak cast kan, tiba-tiba abang aku dah strike sebarau dah. Apa, nampak gaya macam permulaan yang bagus kan? Tak apa, nak tahu gasak ke tak gasak hari ni, jom tengok video ni sampai habis. First cast of the day. Bismillah. Bibi. Dia prezi tu ni. Ya, alhamdulillah. Bibi pertama. Tadi usik dah. Kocik. Alhamdulillah. Ikan kedua. Tapi kocik. Lagi. Tapi tak feel lah pakai BC. Kuat ke? Saya ni pun. Alhamdulillah. Lagi. Oh, record dah. Ada lagi. Alhamdulillah. Ikan keempat. Banyak agak saiz ni. Dah dekat tengah hari kan, abang aku adalah strike toman rempit sekor ni Lepas tu dah sunyi dah sampai tengah hari. So dalam pukul 12 kita orang pun gerak lah balik. Okay, next time aku nak repeat lagi dekat sini, tapi aku nak main kayak fishing kot. Okay guys, tu je untuk video kali ni. Jumpa korang next video. Ciao.